Okey, sekarang kita ada di sempadan antara dua negeri Negeri Sembilan belah ni. Dan kita tengok Melaka sana. Itu Melaka. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi di channel Street File bersama Abang Edi. Dan pada episod kali ini, Abang berada di Tampin Negeri Sembilan dan juga Melaka apa yang istimewanya di pekan ini, dia sepekan antara dua sempadan negeri satu di Tampin Negeri Sembilan dan juga satu lagi di Tampin Melaka, atau di sebelah Melaka lebih dikenali sebagai Pulau Subang dalam daerah Alor Gajah. Jadi pada hari ini kita akan explore di Pekan Tampin Negeri Sembilan dan juga Pekan Tampin di Negeri Melaka, dan kita akan mulakan di Tampin Negeri Sembilan dahulu, dan kita akan menyusuri lorong artistik ataupun mural art di lokasi ini untuk kita tinjau dan kita lihat keunikan pekan antara dua sempadan negeri ini. Dengan itu, tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau ke lokasi ini. Okey, kat depan kita ni lorong artistik ataupun mural art di dinding-dinding. Jadi kita akan mulakan eksplorasi kita dekat lorong ni dulu. Sementara kita sampai ke sempadan. Ya bang? RM2? Tak ada kan? Belakang ni diceritakan dekat lukisan dia. Mula-mula masuk dah ada yang minta RM2, tapi kami tak ada cash lah, minta maaf lah Ni kafe Atok di dalam. Kafe banyak lah dekat sini, kalau lorong-lorong ni Jadi kita nak cari batu sepadan yang ada dekat Pekan Tampin ni, sambil kita lihat-lihat apa yang ada dilukis dekat dinding-dinding ni Tampin Water Park. Dan ni apa benda ni, Tampin Extreme Park. Rasanya tempat penghentian lama dululah, itu Tampin Extreme Park. Kafe. Pasal abang dulu kalau orang minta duit macam tu, dia minta RM1, sekarang RM2 dah naik harga. Okey. Okey, sekarang kita ada di sempadan antara dua negeri Negeri Sembilan belah ni. Ni Negeri Sembilan. Ya, belah ni. Dan kita tengok Melaka sana. Itu Melaka. Belah ni Melaka. Sekarang kita melangkah negeri Melaka. Ni Negeri Sembilan belah ni. Ni Melaka. Inilah dia yang istimewa tempat ni. Belah sana tu Melaka, Pulau Subang. Kita parking dekat Negeri Sembilan, kita pergi kat Melaka. Sekarang kita parking kat Negeri Sembilan dan kita masuk Negeri Melaka sekarang ni. Tak jauh-jauh lah, di atas sempadan dekat je. Ini Melaka lah ni, Pulau Subang. Kita nak pergi ke Aica. Okey tuan-tuan, itu je yang abang nak tunjuk kat sini, yang istimewanya.
Jadi dengan itu sampai di sini dulu. Assalamualaikum dan bye-bye.